Tujuan kita mengadakan Hari Peradaban ini adalah untuk memberikan kepahaman dan kesedaran dan membangkitkan balik kembali jati diri orang Melayu untuk menyatakan bahawa Melayu ini ada sejarahnya tersendiri, ada budayanya sendiri, ada tamadunnya tersendiri. Kita ada bahasa kita. Jadi kita nampak kalau tidak ada inisiatif sebegini melalui kerjasama rakan-rakan saya yang ada di belakang ini, kita bimbang bahawa akhirnya generasi muda tidak kenal lagi, tidak menghargai akan budaya yang telah kita pertahankan begitu lama. Dan kalau ada yang bertanya apa hasrat kita kalau boleh, kita mahu kerajaan mengiktiraf 1 Muharram merupakan sebagai Hari Peradaban orang Melayu.